ke bawah bersalaman dengan ibu dan juga opah bagi keluarga lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Syauqi dilahirkan, telah ungkapan ibu yang pertama, semoga menjadi anak yang soleh. Dan alhamdulillah, ketika hari inilah mereka menunjukkan bahawa anak mereka telah sampai satu tahap untuk bergelar suami kepada isteri, iaitu Marini. Seterusnya, kita persilakan untuk bersalaman dengan ibu dan juga ayah keluarga wanita. Saat yang paling dinantikan setiap genggaman, setiap doa yang dinantikan oleh setiap ibu bapa, semoga ia terus menjadi realiti kepada anak yang soleh dan juga soleh, insya-Allah. Moga ia kekal sampai ke jannah. Alhamdulillah, selesai sudah untuk sesi salam restu. Kita mempersilakan kedua belah pihak, ibu dan juga ayah, ibu dan juga opah, untuk naik ke pentas utama untuk bergambar bersama dengan pengantin. Dipersilakan.